Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi tentang dua bab penting dalam sejarah tingkatan 3, iaitu perjuangan rakyat tempatan menentang British dan peranan pemerintahan tempatan dalam menghadapi cabaran barat. Kedua-dua bab ini menunjukkan semangat tanah air yang tinggi oleh pemimpin dan rakyat kita dahulu. Sekarang saya akan pergi ke bab 7.1. Bab 7.1, Maklumat dan Pembentukan Penentangan. Rakyat tempatan menentang British kerana ingin mempertahankan kedaulatan negeri, agama Islam, adat Melayu dan hak rakyat. Penentangan berlaku dalam beberapa bentuk. Nombor 1, bersenjata. Seperti Datuk Maharaja Lela membunuh JWW Birch di Perak. Kedua, tidak bersenjata. Tidak bersenjata adalah melalui khutbah dan nasihat seperti Haji Abdul Rahman Limbong. Yang ketiga, mencabar perjanjian. Contohnya, Perjanjian Pangkoh 1874 ditolak oleh pembesar Perak. Keempat, menggunakan sistem perundangan. Seperti Haji Abdul Rahman Limbong bawa kes ke Mahkamah Syariah. Walaupun banyak penentangan gagal, perjuangan ini membuktikan keberanian dan semangat nasionalisme rakyat kita. Seterusnya, saya akan membentangkan bab 8.4. Bab 8.4, Keberkesanan peranan pemerintahan tempatan dalam menenangi cabaran barat. Bab ini menerangkan bagaimana pemerintahan tempatan, iaitu raja, pembesar dan rakyat memainkan peranan penting dalam menangani pengaruh dan cabaran penjajahan barat seperti British. Walaupun akhirnya British menguasai tanah Melayu, usaha pemerintahan tempatan tetap memberi kesan besar kepada kestabilan, keselamatan dan kemajuan negeri. Nombor 1, kemakmuran negeri. Pemerintahan tempatan seperti Sultan dan pembesar berjaya mentadbir negeri dengan teratur, mengekalkan keamanan dan kemakmuran. Kesannya adalah negeri mereka menjadi makmur dan stabil sebelum campur tangan dengan British. Kedua, melambatkan peluasan kuasa British. Pemerintahan tempatan seperti Datuk Maharaja Lela, Tok Bahaman, Rentap dan Mat Saleh menentang British secara bersenjata. Penentangan ini menyebabkan British mengambil masa yang lama untuk menakluk seluruh tanah Melayu. Contohnya di Perak 1875 dan Pahang pada tahun 1891 sehingga 1895. Penentangan rakyat menangguhkan penguasaan British dan kesannya British terpaksa merancang strategi baru sebelum menguasai sepenuh negeri-negeri Melayu. Yang ketiga adalah kemajuan pendidikan. Pemerintahan tempatan dan masyarakat Melayu mula sedar pentingnya ilmu pengetahuan. Sekolah-sekolah Melayu didirikan untuk mendidik anak tempatan membaca, menulis dan mengira. Pendidikan agama Islam juga berkembang melalui pondok dan madrasah. Melalui pendidikan, muncul golongan intelektual Melayu yang sedar akan kepentingan mempertahankan bangsa dan negara. Kesannya adalah pendidikan menjadi asas kepada kebangkitan semangat kebangsaan. Yang keempat, penubuhan Regimen Askar Melayu Diraja, iaitu RAMD. Ditubuhkan pada 1 Mac 1933 di bawah pimpinan Kapten G. MC Bruce. Tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan tanah Melayu dan melatih orang Melayu menjadi askar profesional. Kesannya adalah bukti bahawa orang Melayu mampu mempertahankan negara dan berdisiplin dalam ketenteraan. Yang kelima, pegawai tadbir Melayu. Ramai orang Melayu berpendidikan dilantik sebagai pegawai tadbir tempatan seperti penghulu dan penolong pegawai daerah. Mereka membantu mentadbir negeri, mengurus cukai dan menjaga kebajikan rakyat. Ini menunjukkan keupayaan orang tempatan mentadbir dengan baik tanpa bergantung oleh British. Kesannya, mereka meningkatkan kecekapan pentadbiran dan memperkukuhkan sistem kerajaan tempatan. Yang keenam dan terakhir, mempertahankan institusi beraja. Raja-raja Melayu memainkan peranan yang penting mengekalkan sistem pemerintahan beraja walaupun British cuba mengehadkan kuasa mereka. Institusi ini menjadi lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti bangsa Melayu.
Walaupun British memperkenalkan residen, rakyat dan tetap menyokong menghormati raja-raja Melayu, kesannya adalah institusi beraja kekal hingga kini sebagai teras pemerintahan raja. Kesimpulannya, keberkesanan pemerintahan tempatan jelas apabila mereka berjaya mengekalkan kemakmuran negeri, melambatkan peluasan kuasa British, mengembangkan pendidikan, menubuhkan angkatan tentera sendiri, melahirkan pegawai tempatan dan mempertahankan sistem beraja. Semua usaha ini menunjukkan bahawa rakyat dan pemerintah tempatan berperanan besar mempertahankan kedaulatan tanah Melayu. Sekian, terima kasih daripada saya Nur Insyirah Batrisya binti Muhammad Faisal dari kelas 3 aktif.